Okey, Assalamualaikum guys. Okey guys, saya nak review satu lagi video berkenaan dengan manfaat kelebihan bila mana kita join guna SIM card Tunwau. SIM card yang ada perlindungan hayat untuk kita, diri kita dan family, dan SIM card yang membawa keuntungan. Baik, dekat sini saya tunjukkan saya sebagai pengguna user SIM card ni dah saya ikutkan dah lama kan. Jadi manfaat bila mana kita join yang business ni, kita boleh tengok dekat sini. Okey. Dekat business ni kita akan nampak bila mana kita register sebagai perlindungan business. So kita akan dapat banyak sangat royalty infinity yang kita dapat. Okey. Dekat sini adalah app Tunwau 250. Okey. Dekat sini kita boleh tengok kenapa saya ambil sebagai business dan manfaat dia, komisen dia sangat tinggi. Okey, kita ada pilihan juga. Kalau kita tak nak ambil business, kita boleh ambil pro. Dekat sini kita akan nampak. Okey. Untuk yang manfaat business punya, kalau kita ambil package dia, so dia akan bagi terus data kita. Okey, plan kita bayar RM110 dengan SIM card RM20, bermakna RM130 lah. Okey. So insentif yang kita akan dapat, dia akan sediakan kita untuk data RM60 dan 240GB data unlimited call. Okey. Data high speed ni. Dan PA takaful insurans RM50,000, takaful hibah. Okey, personal accident ni. PA takaful RM50,000 ni personal accident dan takaful hibah life insurance RM4,000. Royalty dia 10% hingga ke 26%. Untuk SIM card yang kedua ni, yang murah sikit daripada business, kita bayar lebih kurang dalam RM49.50, lebih kurang 50. So, dia akan sediakan data sebanyak 75GB untuk RM35. Okey. Dan kita akan dapat unlimited call, PA takaful sebanyak RM30,000 dan takaful hibah sebanyak RM4,000. Untuk yang light ni, SIM card Tunwau yang light ni, yang normal, okey, hanya RM20. Dia hanya tersedia untuk permulaan 20GB. Yang baru ni dia upgrade 20GB untuk 2 bulan. 1 bulan 10GB, 1 bulan lagi 10GB. Dan dia ada juga PA takaful lah sebanyak RM30,000. So inilah manfaat yang kita dapat bila mana kita pakai. Boleh tengok dekat sini light. Okey, dia tak ada takaful hayat RM4,000 tak ada, tapi khariat kematian dia ada. Okey, semua plan yang kita join ada khariat kematian. Khariat kematian RM500. Okey, ini manfaat yang kita ada dalam Tunwau. Okey. So ini satu peluang SIM card yang boleh menjana pendapatan kita sebagai pengguna. Banyak lagi manfaat dia. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia sudah update dekat kita punya app 250. Kita akan nampaklah di sini. Insurans tu ada di dalam ni. Okey, apa-apa berlaku kita boleh claim. So, syarat dia 6 bulan ke atas kita menggunakan secara berterusan SIM card ni. Dan kita boleh claim apa-apa berlaku pada diri kita. Untuk top up kita, untuk diri kita sendiri tak perlu susah. Kita boleh top up secara online ataupun kita pergi ke center Digi atau kita pergi ke mana-mana untuk buat pembelian. Kita beli SIM card, kita beli top up Digi RM35 ataupun RM50 ataupun RM30. Kita boleh top up dekat sini. Okey, ini secara online. Dan kalau ada Wow Cash, kita boleh guna Wow Cash. Wow Cash ni hasil daripada commission. Okey, payment sangat mudah. Dia menggunakan GCash online, FX2 Bank. Okey, maknanya kita boleh pilih lah mana-mana bank yang ada, kita boleh link untuk kita buat tambah top up kita. Okey,
Kat sini dia ada bank. Dan satu lagi, kita ada penambahan dia, top up untuk gunakan e-wallet. Okey, contoh, okey. Kita ambil e-wallet bawah ni ada. Okey, proses. Kalau kita ada duit dalam Touch and Go, kita boleh gunakan untuk top up daripada TNG. Okey. Dia ada WeChat Pay ada, Touch and Go ada, BOS ada, GrabPay ada, QR Pay ada, Shopee Pay pun ada. So tak ada masalah lah kalau siapa yang dah biasa untuk ni. Okey, yang sebelah ni, kita tengok dekat Wow Cash ni. Okey, ini adalah commission yang kita top up orang lain. Kita top up atau kita jual top up kita kepada siapa-siapa. Mana-mana telco pun kita boleh top up. Okey, nak top up Tun Wow ke, nak top up Maxis ke. Kalau Tun Wow ni biasanya dia akan gunakan Digi. Okey, macam biasalah kalau kita top up, dah top up dia akan masuk situ. Okey, maknanya kita boleh sediakan untuk top up, kita boleh transfer kepada sahabat-sahabat kita yang lain hanya menggunakan ID, berapa jumlah. Okey, gunakan ID dia lah. Kalau dia ahli Tun Wow, kita transfer lah melalui ID, dia akan masuk nanti dekat dia punya Wow Cash. So dia boleh guna untuk top up. Okey, untuk yang ni tadi bila dah top up saja, katakanlah kita top up RM35, so kita boleh subscribe dia untuk beli plan kita, untuk aktifkan plan data kita internet. Dan setiap data kita yang tidak habis ni, dekat sini dia tulis carry forward. Dia boleh carry forward ke bulan depan. Semua data kita tengok ada carry forward. Okey, ini yang terbaik yang ada dalam Tun Wow. Okey. Banyak lagi manfaat benefit yang kita ada kat sini dan peluang untuk kita jana pendapatan kita dekat sini pun boleh. Kita boleh recommend kepada kawan-kawan kita. Okey. Maknanya kalau kita recommend kepada kawan kita, commission kita akan masuk sini. So, okey, jangan lepaskan peluang ini. Semoga manfaat video ni, insya-Allah. Assalamualaikum.